Kalau korang travel ke island, jangan lepaskan peluang singgah ke Bunrati Casa di Lemeri. Harga masuk sekitar €10 seorang. Dan sebaik saja melangkah masuk, terus rasa macam balik ke zaman silam. Di pintu masuk, ada souvenir shop dan kafe. Sesuai untuk rehat sekejap sebelum mula explore. Kawasan Bunrati Casa ni sangat luas. Memang disarankan luangkan sekurang-kurangnya 4 jam untuk betul-betul nikmati setiap sudut. Ia bukan sekadar istana. Di sekelilingnya ada rumah-rumah lama yang dihias lengkap, menunjukkan cara hidup masyarakat island zaman dulu. Rumah kecil, dapur lama, perabot klasik, malah ada firewood tersusun. Buat suasana rasa hangat dan hidup. Setiap langkah dalam kawasan ni macam berjalan dalam sebuah kampung sejarah yang masih bernyawa. Bunrati Casa bukan sekadar tempat ambil gambar, tapi pengalaman untuk rasa, lihat dan faham sejarah island dengan lebih dekat. Kalau korang penat berjalan, boleh je naik bas mini yang disediakan. So kalau korang suka sejarah, seni bina dan suasana klasik, Bunrati Casa memang wajib masuk dalam itinerary.